Tahun 1992, Gunung Jerai, Kedah. Roslan pendaki tegar jumpa helmet tentera berkarat di celah akar pokok besar. Helmet itu masih ada kesan darah padahal perang dah tamat 47 tahun dulu. Roslan pegang helmet itu, besinya terasa sejuk dan bergetar. Tiba-tiba bau hanya darah menusuk hidung. Hutan yang tadinya bising dengan bunyi cengkerik serta-merta menjadi sunyi sepi. Dia dengar bunyi derap langkah berkawat dari dalam kabus tebal. Ichi ni, suara garau mengira dalam bahasa Jepun. Bayang-bayang hitam mula mengepung kemahnya. Roslan cuba berlari tapi kakinya terasa berat seperti dipaku pada tanah. Lampu suluhnya berkelip-kelip lalu padam sepenuhnya. Satu sosok tanpa kepala berpakaian seragam tentera lusuh muncul di depannya. Makhluk itu menghunus pedang samurai yang tajam dan berkilat. Pedang itu dihayun tepat ke arah leher Roslan dengan kelajuan luar biasa. Roslan ditemui pengsan dengan lebam berbentuk tapak tangan di bahu. Helmet itu hilang meninggalkan bau hangus pada tanah. Kalau anda jumpa barang lama di hutan, jangan sentuh. Anda berani ke daki gunung seorang diri?